Hai, Lisha, cepat. Orang nak buka puasa dah ni. Hai. Ibu tuang ayam kat bawah ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Bu. Ni. Nah, ni tu. Betul ni kita raya boleh beli baju raya tak? InsyaAllah kot tahun ni kita boleh beli baju raya kot. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. البدر نبيكم محمد صلوا عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه. أما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. Weh, betul. Jom adik kita pergi makan. Malam ni esok kita dah cuti. Apa nak beli gaji? Allahu Akbar. Sorry bang. Saya minta maaf sangat bang. Minta maaf. Sabar. Lah, baju kenapa tu? Ya, Cik Tun. Lah, hang kan mari. Ya, Cik Tun. Kebetulan dah jumpa hang mari. Hak yang pemenang kita tu, hak yang dengan syarikat nak buat CSR tu, Ya, Cik Tun. dah lulus insya-Allah. Kita harap raya nanti boleh duduk rumah baru sikit lah. No? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. No? Kena banyak berdoa bersyukur. No? Okey. InsyaAllah. Tu rezeki kita. No? Awak weh, pasal apa nampak kalut kat tengah sana? Faizal nak terjatuh. Aduh. Lepas tu jadi mana? Baju dia terkoyak bos. Allahu Akbar. Ni kita ada baju lebih ni. Hak kita duk hantar tadi ni. Dia CM padan kot dengan abang ni no. Padan. Saya rasa dia padan bos. Itu lah beritahu gembira. No? Okey. Sampai Terima jumpa kasih, lagi. Cik Tun. No? Okey, jumpa lagi nah. Okey. Okey. Assalamualaikum, Cik Tun. Salam. Abang. Ni saya nak minta maaf kejadian tadi. Ni baju bos saya bagi. Bos saya bagi. Ambil. Masih dah. Assalamualaikum, Cik. Ya, Waalaikumsalam. Tak banyak dah rumah dah. Tak lama, lebih kurang seminggu lagi lah. Apa rumah ni bos main dah ni ke? Ya, bos main sekolah sendiri. Bos baru api tadi. Tu ah. Oh, Yang selisih dengan saya tadi ah. ya, betul bos tu. Seminggu boleh duduk ke noh? Ya, boleh duduk lagi. Kira tinggal tak banyak, tinggal dalam shilling, lepas tu bayaring, habis lah. Cepat depa buat rumah ni noh. Alhamdulillah.
tak lama lah. Oh, depa bajet 3 minggu, 2 minggu boleh siap dah noh. Itulah. Oh, cepat depa ni buat kerja. Tak lama ni, memang tak lama. Tu kemas rumah tengok elok. Tu dah buat kaki 5, tinggal sikit-sikit je tu bang. Ai, siapa main blok dah ni? Kan? Banyaklah kan. Tak banyak mana yang kita bagi insya-Allah. Yang mana kita boleh bantu kita tengok insya-Allah. Assalamualaikum Cik Tun. Oh, Waalaikumsalam. Bapak, Mama ni. Baik. Ni saya kenalkan Encik Farid. Terima kasih Cik Farid. Terima kasih banyak-banyak Cik Farid. Tolong saya. Kita jadikan negeri ini tempat orang miskin berteduh, tempat orang kaya menambah bakti. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, barang sesiapa yang melepaskan saudara mukmin dari kesusahan di dunia ini, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Semoga Allah merahmati kita semua.